nampak berasak tu. Baru mantap. Hello, hai, assalamualaikum. Apa khabar? Selamat datang ke channel Naim Joker. Okey, video kali ini Untuk kita fly ke Seoul, Korea Selatan. Package bersama Alba Travel 6 hari 4 malam. Okey, seperti biasa kami akan parking di Salak Tinggi Park ni. Lepas tu naik KLIA Express, naik kereta api tu. Setiap kali kami melancong atau pergi mana-mana melibatkan kapal terbang, kami akan parking di sini lah. Pertama, kos dia rendah dan pengangkutan dia mudah dan dekat. Mantap lah, memang sini lah tempat kami selalu parking ni setiap kali ada penerbangan. Kali ni kita pergi jauh sikit ke Korea Selatan. Sepatutnya flight 10 lebih, ni dah delay, flight delay, macam buruk kot. Pukul 2.30. Jadi kami melilau habis dah tadi. Malawati Mall, IOI Mall, habis benda dah buat. Ni dah dekat Salak Tinggi. Macam biasa kami akan parking kereta di Salak Tinggi tu, yang bertingkat tu, bagi dia teduh sikit hari ni. Parking situ. Lepas tu kita naik kereta api terus ke KLIA 2. Mantap. Okey, kereta api dah sampai. Kita shoot ke KLIA 2. Let's go. Okey, alhamdulillah sampai dah di KLIA 2. Okey, alhamdulillah dah sampai KLIA 2. Kita check in tu. Okey, kalau satu line ni semua dari Alba Travel lah. Satu geng kami lah ni semua. Line untuk check in. Terima kasih. Okey, alhamdulillah dah siap check in. Kita masuk di ni gate. Gate antarabangsa punya ni. Masuk terus lah. Flight 2 lebih. Masuk lepak, minum air kat dalam lah. Okey, untuk trip kali ni nasib tak berapa menyebelahi lah. Flight delay geng, flight delay. Al-maklum dah hujung tahun. Daripada pukul 11.40 dia kata pergi ke 2.30. Ni delay lagi. Ni delay lagi. Oh, silap, daripada 10.40. Lepas tu dia kata pukul 2.30. Ini dah pukul 3 lebih dah. Delay lagi ni. Flight tak tahu mana lagi. Baru nak check in, baru nak mendarat di Singapura. Nasib tak menyebelahi kali. Okay, malang geng trip kali ni. 5 jam dah kena sidai ni. 5 jam dah kena sidai. Membuat serik untuk travel jauh-jauh. Aduh, kecewa geng. Tu kalau tengok Osaka tu, Seoul 22.40. Ini dah 2.30 pagi. 2.30 pagi dia tulis, dia lipat. Tengok jam ni, pukul 5 lebih dah. Kuat kecing oi. Okey, delay dekat 6 jam baru masuk flight. Dia kata akibat cuaca buruk salji.
Ini dah 5.30 lah. 5.30 by Alba Travel. Okey, dah pukul 11 lebih lah. Lagi lebih 2 jam lagi. Okay, benda yang setiap kali naik flight saya akan beli coconut latte dia RM12 je guys. Perniagaan kayangan lagi murah pada golongan bawahan berniaga. RM12 je. Boleh lah atas udara. Tengok ais. 질문성 시스템을 통해 건강 상태를 참고해 주시기 바랍니다. 승객 여러분들의 많은 협조 부탁드립니다. 감사합니다. Okey, time for landing. Perjalanan yang panjang dari pukul 2 di Lembah Kelau. Dan ni nak masuk pukul 2 pula di Saud. 24 jam guys, 24 jam guys. Perjalanan yang panjang tapi menarik. Dah keluar dah. Suhu negatif 2 dia kata tadi. Suhu negatif 2. Sebab datang ni musim winter. Tapi dia kata minggu ni tak ada keluar saja lagi. Okay, ni pesawat yang kami naik. Flight pagi tadi pukul 5 lebih. Ni pukul 1. Tak pukul 2 sampai. Inilah airport Seoul. Kalau tengok lebih kurang KLIA dia punya tu, terminal dia tu. Kalau tengok zoom atas tu. Okey, apa-apa hal, alhamdulillah. Dah sampai di airport. Sekarang bergerak ambil ni luggage tu. Okey, dekat airport ni kita keluar airport ni, keluar airport, turun eskalator 3 macam tu. Lepas tu naik train dia. Kemudahan dia ada train. Ada train pergi ke tempat nak ambil bagasi tu. Okey, tak perlu jalan jauh lah macam KLIA 2 tu. Ini lagi mantap. Okey, dah naik train. Kita pergi untuk ambil luggage bagasi kita. Tengok tu baggage claim. Kita naik atas, transfer pun atas. Okay, ni dah sampai dekat immigration dia ni. Immigration dia dah selesai immigration. Turun bawah ambil beg. Tukar pakaian, pakai baju yang tebal-tebal sikit. Suhu negatif ni, suhu negatif. Okey, dah sampai dah. Lepas ambil beg, kita tukar pakaian dulu.
pakai pakaian bertemakan winter. Memang kena pakai winter lah, suhu negatif. Tandas lelaki maintenance lagi, tak ada tukar lagi. Jeng parak ni, skot sebok dah ni. Kat sini dia tak ada surau, jadi kita pandai-pandai lah. Pulau Namil tu. Sekali lagi. Nampak? Nampak basah tu. Baru mantap. Kita naik bas. Berasak kan? Berasak. Bernafas. Okay, kita naik bas. Ni bas kita punya tour lah. Bawa Alba Travel. Tengah susun bas. Penumpang delay. Tahu nak susun macam mana ni. Banyak sangat beg besar-besar. Okey, sampai sini saja video kali ini. KLIA to Seoul, Korea Selatan. Jangan lupa like, komen dan subscribe saya punya channel Nak Enjoy. Bye.